Korang tahu tak, ni first time aku masak pan mi, and turns out memang sedap gila weh. Korang kena try dekat rumah. Cara dia tersangatlah mudah. Beli bahan-bahan dia je. Aku rasa jimat lah sikit daripada makan kat luar. Tapi penat sikit lah, barai sikit lah. Jom aku sharekan dengan cara yang terpaling senang dan terpaling sedap untuk korang cuba dekat rumah. Okey, mula korang perlukan cili kering, buang biji, rendamkan dalam air panas, blendkan dengan bawang merah dengan bawang putih dengan belacan sikit, blend kasar sahaja. Kemudian korang perlukan udang kering yang telah direndam. Cincang-cincangkan dia. Lepas tu panaskan minyak. Kita akan gorengkan udang kering tadi tu sekali dengan bawang putih. Lain lah, asingkan. Kemudian bila dah garing, baru kita masukkan cili yang telah kita kisar tadi tu. Masakkan dia sampai dia pecah minyak. Tambahkan serbuk perasa dengan gula sikit je. Dah siap, angkat. Okey, untuk daging dia pula kita gunakan daging cincang. Boleh goreng tanpa minyak ataupun dengan minyak. Tambahkan mushroom. Lepas tu masukkan sos tiram dengan kicap manis dengan lada putih. Itu sahaja. Tutup, jangan tambah apa-apa dah. Goi-goikan sampai lada sebati. Next, kita akan rebuskan pan mi sampai dia lembut. Lepas tu rebuskan telur separuh masak. Celurkan sayur. Gorengkan ikan bilis pulau pangkor. Yang ni aku gunakan ikan bilis mata biru. Untuk mi dia pula kita perlukan kicap cair, kicap manis, lepas tu dengan minyak wijen sikit, dengan lada putih sikit. Itu saja. Jangan banyak-banyak, takut masin. Secukup rasa saja. Pergi assemblekan dalam mangkuk. Total semua ni aku jual dalam RM30 semangkuk. Kemudian, selamat mencuba.